Kawan-kawan sekalian, sudah lama tak tengok di situ punya konten kan. Hari ini rojak punya vlog bagi korang. Tapi harap maaf, Adrian tak pakai mikrofon hari ini. Direct suara daripada DJI Osmo Pocket 3. Lagi-lagi kereta ni dia bising sedikit. So hari ini Adrian nak ceritakan tentang VTEC. Sebelum Adrian cakap pasal VTEC, Adrian nak bagi tahu pasal bulan Ramadan lah. Bulan Ramadan ni. So Adrian Chinese . Pertama sekali, Adrian tak puasa. Adrian cuba puasa, tapi kadang-kadang half puasa, kadang-kadang tak boleh tahan. Adrian minum air, Adrian cabit. Tapi tak makan. Tapi kadang-kadang Adrian makan juga sebab tak boleh tahan. Sebab kita ni tak biasa. Macam Chinese, dia kalau puasa, bermaksudnya ada juga dia makan. Kita punya puasa ni dia fasting sebab nak pergi sembahyang. Macam India pun ada fasting kan. Fasting Chinese lain sikit lah. Setengah fasting dia boleh minum air, tapi dia tak boleh makan. Sekejap. Hari ni Adrian pakai ni SP2S punya baju ni. Ni SP2S yang baru ni, SP Time. Okay, sorry Adrian tak puasa Tapi macam bagi kaum yang lain, bukan kaum Islam, Adrian nak bagi tahu juga. Kadang-kadang kita bukan kaum Islam, kita kena hormat kepada orang yang berpuasa juga. Kalau macam nampak Pak Gad ke, pergi pasar Ramadan ke, pergi restoran mana-mana je lah. Tapi setengah restoran macam Nasi Kandar, dia memang buka untuk orang yang tak puasa. So kedai Melayu memang tak buka sebab mereka tengah puasa juga. So kita kena bersopan lah. Kalau nampak agama Islam, Melayu, kita jangan makan, jangan minum tepi. Tapi macam kes Family Mart, itu lain. Itu sebab Family Mart memang dibuka bagi orang awam. Semua kaum boleh masuk, boleh makan anytime. Macam kedai Zeus Coffee, macam kedai Ang Roastery, macam kedai kopi Starbucks ke, kedai kopi apa-apa, dia memang buka untuk orang yang bukan Islam, yang tak puasa. Tapi kebanyakan yang kerja dalam F&B tu adalah Melayu. So kalau yang bukan Islam, korang nak minum tepi-tepi sikit. Ataupun mereka dah biasa sebab mereka dah kerja kan dekat F&B. So mereka tengok pun mereka faham. Tapi kalau boleh macam mana pun kita selit lah. Janganlah bagi nampak. Itu je Adrian nak cakap, simple je. Saling menghormati sesama agama yang lain. Macam ni lah. Kan? Sorry, VTEC bising. So Adrian cuma nak cakap, semua orang ni dia pun akan buat salah. Kadang-kadang mistake Adrian pernah kena juga. Adrian admit Adrian pernah kena terlupa kan, dekat kawan-kawan depan kan, yang Melayu kan, terlupa pergi minum air. So mereka pun tak cakap apa. Cuma kalau betul nampak, korang tegur, it's okay. Sebab kadang-kadang kita boleh terlupa. Kita pun tak tahu tentang puasa. So kita je selamba je, hisap rokok, minum air, kita terlupa. Korang jangan segan pula, korang tegur terus. Tapi janganlah tampak macam pakcik KFC tu. So macam pakcik KFC tu, dia yang salah, bukan tak boleh maafkan kan. Korang pun dah faham, itu bukan pasal isu politik. Itu cuma pakcik tu, dia tampak budak Chinese tu, sebab Chinese tu makan dalam Family Mart.
Actually pakcik tu sepatutnya, kalau bukan agama Islam saja, semua agama pun kita tidak diajarkan untuk tampak orang, lagi-lagi budak lagi-lagi anak orang lain dengan sesuka hati kan, saja-saja macam ni tampak. Janganlah kan, cakaplah baik-baik, tegurlah baik-baik. Kita cakap, tanya dulu betul-betul Chinese ke. Tapi kenapa pakcik tu masuk ke dalam family mart? Itu yang ramai orang tengah komen dekat sana kan. Masa tu kan awal lagi. Tapi korang tak boleh salahkan pakcik tu lah. Mungkin dia masuk sebab awal dia nak beli barang lain, bukan makanan. Kita pun tak tahu. Tapi kenapa dia tampak dia kan. So yang bukan agama Islam ni, okey, korang kalau nampak dekat jalan raya ni tengah bulan puasa ni, tengah orang dia bawa kereta memang steam sedikit lah. Kadang-kadang laju sangat, kadang-kadang lambat, kadang-kadang bawa motor macam ular, kadang-kadang bawa lori pun gila-gila sedikit. Sebab apa? Korang kena faham lah. Sebab banyak orang tengah puasa. Tengah puasa mana ada energi kan, mana ada larat. Tak larat langsung. Kalau bagi Adrian tak makan pun, Adrian pun pening. So video ini kita jangan marah-marah ya. Hari ni pagi tadi Adrian bangun awal, so dah sangat dahaga. Adrian tak boleh tahan. Minum air, lepas tu hisap babe, speed time. Ni syok juga tau device ni baru. Open port. So VTEC, tengok dia punya bunyi brake kan, ada macam ni. Sebab Adrian pakai 4 port spoon monoblock. Apa yang Adrian nak cakap tentang VTEC ni, bukan Malaysia saja, satu dunia. Tak kira kau bawa kereta Honda apa pun, janji VTEC pasti kena kecam. Korang kena faham, VTEC banyak orang dia buat meme tau. Laju prak, bunyi dia prak, tapi kereta tu lambat. Lepas tu kalau ada isu Honda accident, memang viral lah. Walaupun Honda tak salah, VTEC tak salah, Honda tak salah, pun kena Honda juga. Tengok dia punya brake. So sesiapa yang tak pernah bawa kereta Honda VTEC, kalau korang try sekali, korang akan tahu lah dia punya feeling. Dia VTEC buka ni, dia macam ibarat macam Maybach, macam kereta Maybach dan Toyota VVTi. Dia lebih kurang macam ni kan. Dia certain RPM, dia punya cam akan ubah. So dia punya VTEC akan buka, so dia akan hantam laju sedikit. Tetapi nak compare dengan Maybach ataupun engine yang lain, VTEC dia memang kuat lah. Lagi-lagi korang dah cabut korang punya itu catalytic converter, resonator, straight pipe saja. Dia kalau original punya exhaust daripada VTEC, dia memang tak ada bunyi. Kalau lah korang straight pipe, tinggal saja satu biji muffler dekat belakang, bunyi tu datang lah. Tapi ada juga yang bawa Honda tapi tak ada VTEC, nak buat macam ada VTEC. Adrian tak salahkan korang yang tak ada VTEC tu, Adrian faham. Sebab korang pun nak ada VTEC kan, tapi budget. So yang tak ada VTEC tu, setengah dia letak exhaust perang terus. Dia macam ni, kereta tu perang 5 saat dia sampai sini je, perang. Dia bukan tak ada, bukan. Dia macam ni, dia perang tak habis-habis. Sampai korang punya teh ais duduk dekat kedai mamak korang pegang macam ni, mata tengok sampai hujung pun, teh ais dah habis pun, kereta masih nampak lagi. Boleh, bukan tak boleh. Janji kita happy. Kalau bagi Adrian macam kita main kereta ni, kau nak port and bank. Actually Adrian tak suka port and bank. Adrian suka natural port and bank. Bukan yang pang. Tapi Adrian bukan tak suka kereta korang. Sebab barang yang Adrian suka, korang pun tak suka. Betul tak? Kita ikut cita rasa semua orang yang tak sama. Tapi macam mana pun kita tak boleh argue main kereta. Kalau kita tak suka, kita tak payah buat dalam kereta sendiri. Macam ni saja. Orang lain buat, dia punya pasal. Sebab hobi memang tak sama. Cara mereka modify semua memang tak sama. Dia ibarat macam Adrian pakai Tesla pun banyak orang tak suka. Adrian buka tak ada ICE punya kereta, kereta yang ada enjin petrol. Ada, cuma extra lebih sebiji Tesla, upload gambar pun kena kecam. Lagi pening punya hal, upload video yang cakap, setengah orang cakap merepek.
upload video yang diam, yang tak cakap. Orang cakap video, tak dengar suara. Boring sangat. Kalau hari-hari macam ni, macam mana lah Ho Chi Minh Hong Zhou Xiao. Hei, jadi manusia ni buat apa pun tetap salah. Pening. Kita lain VTEC lah. Nanti kalau ada masa, Adrian akan bawa korang pergi tengok A86. Lepas tu Adrian cadangkan untuk di situ ni, Adrian nak buat ubah suai sedikit. Nak buat side skirt, belakang diffuser, mungkin nak ambil pergi wrap. Tapi secret lagi ya, secret. Projek yang baru lah. Sebab Adrian dah lama tak main di situ. Adrian bawa balik. Selesa. Dia luas. Dia kalau compare dengan EG, EK, dia punya kereta di situ ni, kalau kita main Sepang, dia syok juga. Sebab apa tahu? Dia ada ekor. Dia depan pun panjang. Dia lebih berat sedikit. Handling pun aku tak tahulah, tak boleh compare kan. Tapi dia memang berat sedikit. Lepas tu kita duduk macam kereta dia ada ekor, depan pun panjang. Kita duduk dekat tengah. Dia duduk dekat tengah. So mungkin dia punya handling akan rasa lebih selesa sedikit lah. Tak apa, senang Adrian akan ambil kereta ni masuk Sepang, try tengok. Lain VTEC boleh tahan. Monoblock 4-port ni, dia punya feeling dia tak semakan 6-port Atori tu ataupun Brembo yang lain. Sebab ini dia kecil sikit. Macam mana pun dia lebih baik daripada yang original lah. Macam RX-7 Adrian maintain stock ori. Masa korang bawa laju punya masa korang tekan, dia kena tekan kuat sikit. Dia tak boleh tekan macam ni pok. Tak boleh. Sekejap aku tukar posisi. Dekat sini aku rasanya mic okey sikit kot sebab dia dekat sikit. Korang cakap aku senang, nampak macam senang. Aku tiap-tiap hari kena meeting. Meeting pun bukan di tempat aircon. Meeting dekat construction site. Panas. Sekarang aku nak pergi post wishlist project punya baju, nak pergi ambil barang, lepas tu nak pergi Venice sedikit lagi, nak pergi tengok A86. Tak tahu sempat ke tak. So aku pernah cerita tentang kereta ni dah dulu di situ. Bukan di situ di situ Integra. Laju tak laju, kita kena main gear lah. Gear dengan engine. Engine untuk NA dia ada perbezaan dia, feeling tak sama dengan turbo. Turbo boosting, NA bermaksudnya natural aspirated. So dia punya horsepower dia tak boleh boosting. Korang pergi tuning, dia cuma tune balik FU ratio. Depends on barang apa yang korang modify. Macam example, cam, ball spring, piston, conrod, crankshaft. Macam kita sudah buat B20B, dia pakai blok yang lain. So dia bermaksudnya 2.0. Dia punya kuasa lagi tinggi lah, piston lagi besar. Macam-macam lah. Lepas tu cam pun kena high cam, Edelbrock intake. So dia baru boleh dapatkan horsepower yang korang nak. Macam actually kereta ni Adrian tune RON 95 saja, 240 lebih. Dia kita kira 250 lah. Lebih kurang macam ni lah dia punya horsepower. Selain horsepower, handling, macam brake kit pun kita kena tukar. Kalau betul-betul nak masuk Sepang, upper arm lah, itu dia punya arm semua lah, toe angle lah, depan punya bar lah, itu semua kita kena buat. Bukan murah. Sebiji kereta nak build ni, dia walaupun kereta macam kereta biasa pun, luar saja nampak biasa, tapi dalam banyak kena buat. Memang cost tinggi lah. Kereta daily memang untuk kereta daily. Kereta yang nak masuk track memang tak sama. Tapi kalau korang nak pakai kereta track untuk daily use, actually boleh. Cuma dia susah lah nak bawa sedikit lah. Brake bunyi lah, susah nak pusing lah, dia keras lah. Adjustable wajib kena ada. Lagi keras lagi baik lah. Tapi Adrian tak pandai sangat lah.
Adrian cakap dulu lah. Adrian bukan pandai sangat. So sifu sekalian, korang boleh komen dekat bawah. Kalau nak set up sebiji kereta untuk main track, apa yang kita perlu buat dekat kereta sendiri. Tengok, dia memang bunyi kuat, tapi bukan semua Honda bunyi kuat. Korang jangan salah faham. Macam FL5 Adrian, mana kuat? Tak kuat. So bukan semua Honda yang sama. Macam ni memang perang, tapi ada yang lagi perang lagi. Korang tengok lah. Nanti lampu hijau aku tekan. Ni dia boleh mati enjin tu sebab dia punya clutch loceng tu. Bawa slow je pun dah kuat dah. Kereta macam ni baik tak payah pakai radio. Aku hari tu pergi Sepang, lupa nak ambil tripod aku. Kawan aku tolong ambil. Hello Mr. Cobon. 面看面聽到你聲就講來咯。Nah ini Sepang kaki. Tahu tak boleh ya? 係咩 boss？ Lagi lah kan trong ya. Okay. Wah, pergi post pergi asik. Okay. Bye. Tripod lupa nak ambil. So sekarang ni aku kena pergi post baju pula. Dulu aku bawa kereta ini 2 tahun lepas, pergi ke First Tokyo Auto Saloon KL. Ini daripada Sungai Petani. Malam aku start bawa kereta ni sampai KL. Berapa jam aku tak nak ambil tahu lah. 3 jam lebih sedikit kot. Ada berhenti, lepak kencing jap dan lepak telinga, rehat telinga. Sebab kereta ni aku pakai iPhone earbuds masuk ke telinga selama 4 jam. Buka noise cancellation. Sebab kereta ni kalau aku bawa dekat highway, radio memang tak payah buka lah. Kereta macam ni radio memang tak payah lah, tak perlu. Lagu memang tak perlu lah. So noise cancellation buka pun at least dia boleh bantu sedikit, tak banyak. So telinga korang tak sakit sangat lah, sebab dia VTEC on kan. Lagi-lagi kereta ni standard. Masa aku beli dekat KL masa tu, bawa balik Sungai Petani, orang tu dia pergi buat apa tau? Dia rechip, bawa lebih daripada 100. Enjin panas, aircon panas, dia keluar angin panas saja. So aku pergi, after dah buat enjin, pergi rechip balik, tune balik. Lepas tu gear kena buat. Dulu aku bawa kan dekat highway, nak sampai dekat KL, nak sampai Sungai Petani, lama sian. Sebab dia gear 5, korang bawa dalam around 120, 130, dia dah sangat bising dah. RPM dah sangat-sangat tinggi dah. Itu pasal sekarang ni aku buat gear 5 panjang sedikit. Final gear, gear 2, gear 3. Kereta aku ni actually dia tak boleh masuk Sepang, sebab dia gear 2, 3 dia pendek. 4 pun ada ngam-ngam dia pendek. Tapi gear 5 dia panjang. Tapi bawa highway dia memang syok. Dia ikut kalau korang nak main street spec, korang kena buat macam ni lah. Gear 5 dia RPM rendah sedikit, tetapi dia sedap bawa. Dia boleh tarik lagi tinggi. Pergi post baju sekejap. Dah bepak sekejap. Mana nak naik? Oh, dia tak ada tangga. SPS boleh? Tak je. Okey. Okey, masih. Oh, dah lompat tu. Ui. Alah, pilat. Oi. Ni, ECU spoon ah. Okey. Beres. Sampai pula destinasi yang lain. Kedai aku sendiri. Visit kedai je. Hai, selamat petang. Selamat berpuasa. Sejuk oh. Ni apa ni? Siapa punya? Ni Ivan. Siapa punya? Ivan. Ivan, confirm Ivan. Ivan.
Kau jangan main-main Aku report nanti. So pakcik KFC datang, kau tahu. So inilah kedai aku first. Kedai aku yang first. Tu lah. Di situ kau nampak tak? Dia syok-syok, dia enjin mati. Takut juga kalau bawa racing clutch. Aku pun panik Jom aku bawa korang pergi Usha tengok. Ada kereta apa yang syok-syok, kita boleh lepak dekat dalam. Ada mana? Good. Wah, sejak balik kita走啊？sejak balik kita走啊？Wah ni. My life be like my life be like. Dia tersimpan dekat sini. Dia tersidai dekat sini guys. Ish. Tengok. Ini yang aku suka, yang mereka jaga barang. Ni door panel aku. Dalam A86. Okay. Kosong habis. Exhaust pipe nak buang, tukar Fujitsu Pro. Rim aku nak tukar balik yang original. Mana aku punya ori punya rim Yang ni Watanabe, fake Watanabe 9.5 JJ, depan 8.5 JJ. So nak tukar balik. Ini nak katok balik. Nak katok bagi dia kecil balik. Okay. So basic ni macam ni Kalau korang tanya A86 aku dekat mana, dia actually tersidai dekat sini. Wah, you tolong buat lah. You Okay. Ni semua kena kasih cat, kena naik kena kasih kosong. Okay. Dalam ada engine lagi. Bộ sàng style hả chị hả? Bộ sàng, cảm ơn bộ sàng. Cái chất lúc của không? Hỏi các yếu không? Bộ chút, bộ gạo yếu là. Chứ chị này KL lang này. KL lang này, có KL lang này. Wah, ini dalam condition cantik Cantik. Pandai dia cari. Kalau owner dia nampak aku punya video ni, harap dia happy. Cantik. Belakang seat pun cantik lagi. Meter pun nampak cantik. Kebanyakan kalau korang nampak FC dekat Malaysia, dashboard meter ni semua cantik-cantik. Sebab ada lagi baru. Mantap. Pintu. Rim aku rasanya dia pakai temporary kot. Rim ini dia macam tak ngam dengan kereta ni Tapi boleh lah. Depan pun cantik. Nice. So, kedai cat kereta perempuan India tu tengah gosok I punya dalam, bagi dia bersih. Sini dah beres. Sekarang next destination Venice body kit. Aku pun tak makan lagi. Sampai sekarang tak makan ambil je lah. Ni bukan telan pun, ni asap. Jom, let's go. Boleh? Chúc cảm ơn. Taji boleh ya. Đây cái cái này. Đây cái gì gì à? Hả? Cái gì à? Siap. Wah, size skirt Size skirt. Gì à? Cái size skirt hay còn chân nhau Đây custom à? Custom size skirt Leo aboy au diffuser Rồi đi xài tí xẻ. Aboy cầm ở Thái Quán hả? Mai tuổi JDM Why hỏi convert USDM kan? USDM Nah, berlambak side skirt sini. Berlambak Sungai Petani. White body pun ada siap-siap. Kalau korang nak modified side skirt, nak custom side skirt, korang boleh main bagi dia buat banyak kerja sikit. Ni custom sendiri dah ada molding siap-siap. Aku tak nak yang pakai yang Jepun-Jepun, tak ya. Ni aku nak dia straight saja. Dia straight saja macam ni. Dia baru tally dengan depan sikit. Potong potong setengah.
Okey Cun, sui-sui. Oh, belakang ini kalau letak ini sempoi yo. Che. Rồi hôm nay. Oh. Mi ai sai oh? Mi á,係細。sai cash 嚟。嗰時講座腰啊，左右。嗰時係接下正嚟，對面ai muốn à, suy muốn à, là chấp左右. 係細 custom 本啊。 Đó, chấp左右嘅hả? Chinese style. Beres. Skirt dengan belakang diffuser. Tapi tak tahulah bila nak buat kan sebab dia busy. Okay. So video aku rasa sampai sini saja. Aku nak pergi pasar Ramadan. Sekarang pukul 5.30. Aku nak pergi beli makan. Beres hari ni aku bawa banyak barang sikit.那條粉蟲在那邊拿 video。Căn cơ. Ok à? Steam à? Anh vô ra Nam Bộ. Ok, vào à?